Api minda Tengok ikan keli Tangki besar, ikan tak banyak. Ikan sikit je. Tak nak sebut sikit, sebut tak banyak. Okay, tangki ni depan rumah je. Sebelah garah. Penyel apa, ada yang besar bawah tu. Saya target apa ni, puasa nanti boleh jual ni. Saya sebenarnya risau ni, takutnya telefon saya jatuh dalam ni lah, letih lah. Air bersih ni pasal baru cuci tadi. Ikan ni saya dah pera lebih kurang lebih kurang dalam 4 minggu lebih sikit lah. Tak sampai 5 minggu lagi. 4 minggu lebih sikit lah. So far bak makan tak talah. Kita bagi ni. Tak talah. Kita sekarang tengah duk buat apa ni orang kata apa ni, tengah duk mencuba lah orang kata tak. Saya ternak ikan keli, saya pegang ayam, saya pegang puyuh. Saya nak tengok yang mana yang boleh menguntungkan saya. Saya tengah cuba tuan-tuan okey. Yang saya tahu semua menguntungkan, cuma tak tahu yang mana apa ni yang dapat pulangan yang lebih cepat tuan-tuan Duduk situ. Dalam ni ada lebih kurang dalam 100.5 saya rasa. Okey lah. Thank you semua yang mana menonton. Okay, good. Terima kasih.